Baru semalam saya post video pasal motor tolak motor atas jambatan. Nak jadi cerita, malam ni masa saya balik kerja, saya jumpa lagi hebat daripada yang semalam. Kali ni jumpa motor tolak kereta. Bila dah ada 2 biji motor tolak kereta, lain telah nak buat apa lah. Macam saya ni, saya tunggu tengok sajalah. Sambil tu saya nak cari peluang untuk nak tanya driver ada masalah apa. Kalau masalah minyak, insya-Allah saya boleh tolong. Sebab saya ada standby pam untuk pam minyak. Bolehlah kalau nak ambil minyak kat saya sikit. Beda nak boleh jalan sampai jumpa stesen minyak yang terdekat. Saya pun tanya driver. Saya tanya minyak habis ke apa? Ya bang, kereta tak boleh nak start. Tu yang saya dengar lah. Kalau macam tu memang saya tak boleh nak buat apa lah. Jadi saya teruskan perjalanan untuk balik. Sekian cerita untuk malam ni. Wassalam.